Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan terpengaruh dengan budaya memikirkan tentang diri sendiri sahaja. Kita mungkin kata, alah, yang penting aku solat. Orang lain tak nak solat, orang punya pasal. Ataupun kita sangka orang lain tidak mau belajar agama, dia punya pasal. Aku akan selamat kerana aku tahu agama, aku berpuasa, aku mendirikan solat, segala perintah Allah aku lakukan. Aku tidak akan jadi macam dia orang. Ketahuilah, kalau Allah nak turunkan balak, Allah turunkan dengan kita-kita sekali kena. Maka kita perlu menjadi satu kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sangka kawan-kawan kita tak solat dan kita solat sendiri-sendiri, syok sendiri dengan baca Al-Quran kita, fahaman agama kita. Kawan-kawan kita yang mungkin memerlukan bimbingan, memerlukan teguran. Semua ini merupakan tanggungjawab kita yang celik, yang memahami agama, harus menyebarkan, menyampaikan. Kita harus berpesan-pesan, mencegah dari kemungkaran. Kerana kalau Allah nak turunkan balak dengan kita-kita sekali kena nanti.